Okey, kita kembali dalam episod ke-7 bagi podcast Ada Apa Dengan Cinta. Okey, bagi episod ke-7 ini kita buat special sikit. Kita akan menyambung perbincangan daripada episod ke-6 yang disiarkan pada minggu lepas, iaitu berkenaan dengan hubungan tanpa status ataupun TTM. TTM itu teman tapi mesra. Okey. Sebagaimana yang terdapat di episod 6, episod lepas, kita ada dua orang tamu iaitu Syah dan juga Bal. Okey, di episod ini juga kita mempunyai dua orang tetamu iaitu tamu yang sama. Kita masih bersama lagi dengan Syah dan juga Bal. Cuma dalam ini kita akan terus terjun ke dalam perbincangan lebih lanjut ilmu-ilmu yang akan dikongsikan oleh Syah dan juga Bal mengenai TTM. Okey, tanpa membuang masa, kita teruskan dengan soalan yang pertama. Okey, soalan pertama dia berbunyi macam kuis. Okey. Soalan pertama dia adalah, kenapa TTM ni ataupun hubungan tanpa status ni dia berlaku atau terjadi? Okey, kita tanya Bal dulu. Okey, kenapa hubungan tanpa status ni terjadi ataupun TTM ni terjadi? Pertama sekali, pandai pendapat saya dan juga pengalaman saya lah, masih saya cerita di episod 6 pada minggu lepas, di mana dia terjadi disebabkan tiada keberanian antara dua pihak, sama lelaki maupun perempuan, untuk berterus terang. Dan mereka takut sama ada hubungan tu, kalau mereka confess, sama ada dia boleh jadi ataupun tak jadi. Dia seperti gamble, seperti satu perjudian. Dan bagi saya sebagai seorang lelaki, pandangan dia, view dia, takkanlah perempuan yang akan confess pada lelaki. Saya tak cakap tak ada, tetapi ianya sangat jarang berlaku. Dan kebiasaannya perempuan akan menunggu isyarat daripada lelaki. Akan menanti. Ya. Entah Tetapi sampai bila. kadang-kadang ada lelaki yang dia boleh tangkap isyarat tu sebagai satu okey, sebagai tanda suka. Kadang-kadang dia boleh cakap, oh, aku perasan macam perempuan tu bagi isyarat kat aku. So dia jadi terperasan. Daripada terperasan tu adalah rasa bibit-bibit cinta, bibit-bibit rasa nak suka. Dan inilah menyebabkan berlakunya TTM, disebabkan dia, seorang lelaki tu, dia nak tunggu confirmation. Dia kumpul maklumat. Maybe daripada pengalaman saya sendiri, saya akan banyak bertanya kepada rakan-rakan perempuan tersebut. Kau rasa dia suka lelaki macam mana? So saya linkkan, adakah dia maybe ada hint tentang saya ataupun tidak. Dan kadang-kadang bagi saya lah, bagi lelaki yang tidak bernasib baik, kadang-kadang dia adalah sebagai coincidence. Kadang-kadang perempuan tu minat lelaki macam ni. Tapi sebenarnya dia tak minat pun lelaki tu. Maksudnya dia tak minat pun kawan dia tu. Sebenarnya dia minat lelaki lain. Macam tu. So itu sangatlah menyakitkan lah bagi seorang lelaki kalau dia dah berani untuk confess. Dan bagi perempuan pula, memang akan terjadilah TTM ni, sebab perempuan technically dia tak akan confess dulu. So dia akan tunggu je lelaki tu. Selagi lelaki tu buta, tak tampak, walaupun perempuan tu bagi hint, sampai situlah TTM tu akan berlaku. So ada orang cakap, oh, kalau dah lama sangat dia tak nampak, perempuan kena mulakan langkah. Apakah salahnya sebagai perigi yang mencari timba. Tapi bagi saya istilah tu pun tak betul dan tak salah. Itu ikut preference seseorang wanita. Sebab bila perempuan tu try lelaki tu dulu, tak bermakna saham perempuan tu jatuh, tak bermakna perempuan tu murah, bukan. Tetapi ia adalah satu kepastian di mana perempuan tu dapat seorang lelaki yang dia betul-betul nak, yang supaya
lelaki itu tak dikepas. Tapi kalau lelaki tu buta? Macam itulah. Lelaki tu buta, perempuan, that's why saya cakap, biar pergi yang mencari timba, biar perempuan tu yang approach. Kalau dah lama sangat tunggu ni tapi tak dapat-dapat, janganlah sampai tunggu sampai melepas. Macam tu. Mencuba. Ya, mencuba. Kalau Dan kena reject tu benda biasa. Ya, betul. Lumrah. Bunga bukan sekuntum, kumbang bukan seekor. Betul. Setuju. Kumbang bukan seekor. Betul. So, macam lelaki, macam tips saya lah ataupun ilmu yang saya nak share kat sini, kena alert. Kena tengok gerak-gerik perempuan tu. Kita boleh tengok sama ada dia ni suka ataupun dia itu adalah sifat diri dia yang sebenar. Sebagai contoh, dia ni rapat dengan kau rasa, tapi pada masa sama dia rapat dengan lelaki lain. So, tak bermakna kau boleh perasan dia sebenarnya suka kau. Tak, jangan sesekali tertipu. So, sebagai seorang lelaki, carilah lelaki macam tu lah. Ataupun kalau boleh, usaha selagi rasa macam boleh tahan lagi rasa sakit, usaha sebab usaha tak kejayaan boleh cuba. Betul juga. Sebab ada certain perempuan yang dia lama-lama tengok lelaki tu usaha, lama-lama dia akan rasa jatuh hati juga sebenarnya. So ikut preference masing-masing. Ada lelaki yang lepas dia reject, aku tak nak dah, tak lah. Ada lelaki yang aku nak juga dia reject aku berpuluh ribu kali pun aku nak juga dia. So itu terpulang kat orang. Kalau kau sanggup terima kesakitan banyak kali, silakan. Macam tu lah. So itulah pendapat saya. Okey, kalau tu dari Bal. Kalau dari Syah pula, macam mana, kenapa kan TTM ni terjadilah. Bukan TMI, TTM. TMI too much information. TTM ni terjadi. Terlalu leka dan lena mendengar suara. Maknanya suara Bal merdu sampai Syah hampir lena. Okay. Kenapa TTM terjadi? For me is because of Bal dah cakap based on based on pandangan umum lah kan. Jadi Syah masukkan dalam ilmu that Syah belajar lah, which is yang kita boleh ambil daripada John Bowlby dengan Mary Ainsworth, which is dalam psikologi we learn it as an attachment theory. Sometimes ada orang ni dibesarkan dalam keluarga yang tidak sempurna. Tidak semua keluarga tu adalah keluarga yang memberi dia attachment theory, yang kita boleh panggil safe attachment theory. Attachment theory selamat. Kalau seseorang tu dibesarkan dalam, dia nampak mak ayah dia pun tak ada gaduh-gaduh, memang kita boleh kata like harmoni lah. That family, insya-Allah seseorang tu dia boleh dapatkan attachment attachment selamat ni. Dia ada dia punya prinsip yang jelas apa yang dia nak. Macam tu. Tapi untuk orang-orang yang tak ada attachment selamat, which is dia ada attachment anxiety attachment and juga avoidant attachment, diorang lagi rasa selesa bila orang tu tak ada dengan diorang. Tapi at the same time diorang nak orang tu ada. Macam tu. Dia tak nak pegang komitmen yang lebih. Dia dah ada dalam safe zone dia. So biarlah orang ni ada dengan aku sekarang. Aku tak nak lagi keluar pada safe zone aku sendiri. Macam tu. Sebab kalau dia keluar, nanti dia jadi cemas, dia jadi risau. Macam mana kalau ni, apa yang akan jadi? Sebab dia akan comfort zone. Dia akan suka aku lagi ke? Dia akan bersama dengan aku lagi ke? Dia akan pergi ke kalau dia tahu aku tak suka dia? Ataupun dia akan pergi kalau aku tahu kalau dia tahu aku suka dia? Macam tu. So it's kinda in the anxiety attachment and avoidant attachment lah. Dekat situ. And then second theory that we can see is social exchange theory, which is give and take. Kalau biasa tu give and take. Seseorang ni, manusia ni memang dibuat
dia akan stay dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan dekat dia. So, kalau orang tanya kenapa kau pilih TTM? Jujur kata sebab seseorang tu dia buat kebaikan lah dekat orang tu walaupun orang tu tak suka dia. Walaupun dia tak suka orang tu juga. Macam tu. Kadang-kadang TTM ni tak semestinya suka sama suka. Ada yang hanya bertepuk sebelah tangan. Ada boleh jadi bertepuk dua-dua. Tapi boleh jadi juga bertepuk sebelah tangan je. So, dekat sini selagi orang tu mendatangkan kebaikan dekat dia, dia akan stay. Tapi Benda once orang tu dah contoh pecahkan kepercayaan ke apa tu, dah tak datang kebaikan dekat dia. Sebab tu dia dah putuskan ataupun lari daripada TTM tersebut. Macam tu. Kira TTM ni kira jalan selamat lah waktu tu. Betul, jalan selamat. Kira ni safe zone lah kita boleh kata. And then yang terakhir that I can say is because of as a human, kita perlukan orang yang boleh comfortkan kita and give us stability in emotion. Yes, itu sangat-sangat perlu. Contoh, bila dah ada someone yang offer untuk mendengar kita selalu, kita akan declare dia sahabat baik. Always like that. Kita akan declare, oh dia best friend aku, dia tahu semua pasal aku. Betul. Benda tu. Tapi dalam hubungan lelaki dan perempuan, dia dia sangat jarang, sangat tipis kalau dah rapat-rapat betul, tapi kau tak pernah suka dia. Sangat tipis. Macam terkena dekat batang hidung sendiri. Ayo. Boleh check. Tapi dia memang macam tu. Because of bila kita dah kenal dan bila kita dah start ni, dia akan ada fasa-fasa di mana kita dah mula bermanja. Kita dah mula mengharapkan dia lakukan sesuatu benda untuk kita. Bila dah ada pengharapan tu, terbentuklah kat situ satu perasaan. Betul. Saya macam tu. So that's from me lah. 3 tu je lah yang Aisyah akan sentuh. Benda tu. Okay, jadi dalam segmen 1 ni kita bincang pasal tu je lah. Kenapa TTM ni dia terjadi lah. Ya, tak semestinya kalau orang tu just pilih TTM je, jangan terus diagnose like macam just cakap kat dia, oh you ni pengecut, tak nak declare kita punya hubungan ni apa. Sometimes kita kena faham dulu orang tu, kenapa dia pilih jalan tu. And if dia tak tepati apa yang kau nak, kalau kau betul-betul nak something yang serious dan dia tak nak, kenapa you nak still waiting and still habiskan masa? If you rasa nak tunggu lagi, you tunggulah. Takkan kita ada orang yang boleh tunggu. Betul. Tapi ada orang dia tak boleh nak tunggu, menanti something yang tak pasti. It depends on someone and it depends on the sign that they give. Kalau negativity is more than positivity, just go. Sumpah kata just go. Betul. Okay. Maka daripada situ kita dapat tahulah kan antara sebab-sebab lah TTM ni berlaku. Jadi kita akhirilah kita punya segmen 1 di sini. Kita akan kembali di segmen kedua dan kita akan bincangkan kelebihan dan kekurangan hubungan TTM ni. Okay guys, stay tune untuk segmen kedua. Okay guys, kita kembali dalam segmen yang kedua bagi episod 7 di mana kita akan bincangkan kelebihan dan juga kekurangan hubungan tanpa status. Seperti yang kita semua tahu, setiap hubungan ni dia akan terdapatlah kelebihan dan kekurangan. Jadi hari ni kita akan bincangkan bersama 2 orang tetamu kita tentang kelebihan dan kekurangan hubungan tanpa status. Sebab kita nak dengar lah, okay, dari pandangan lelaki, apa kekurangan dan kelebihan dia, dan daripada perempuan, apa kekurangan dan kelebihan dia. Dan kita akan minta Aisyah dia sentuh sedikit mengenai ilmu di sebalik kekurangan dan kelebihan hubungan TTM ni.
Okey, kita mulakan dengan Bal. Apa dia kelebihan dan kekurangan hubungan TTM ni? Menarik. So, macam saya ulang balik semula, dia pernah terjadi dalam pengalaman hidup saya sendirilah. So, antara kelebihan yang kita boleh dapat daripada hubungan tanpa status ni adalah sebenarnya memori. Dia mengajar kita supaya menjadi lebih matang dan baik. Dan yang paling bagi saya rasa impress ataupun hubungan tanpa status ni adalah macam mana perspektif kita nak pandang seseorang tu. Macam mana kita menilai seseorang tu daripada kita kawan, tiba-tiba kita suka. Mesti kita akan cari tahu pasal orang tu kan. That's why daripada situ kita akan rasa suka dekat orang tu. Maksudnya like Sebab apa? free lah. Macam macam ni kalau aku suka someone macam tu. Ya, kita belajar. Dan yang bagi saya kan, dia adalah satu motivasi sebenarnya bila kita ada orang yang kita suka kat sekolah ni, ataupun kita suka dekat somewhere kat universiti ke, kita akan rasa lebih semangat. Dia macam hari ni aku dapat jumpa dia dulu macam tu, aku nak jumpa dia dulu macam tu. Dia lebih bersemangat. Lepas tu bila satu grup lebih aktif, macam tu. Because you have someone you want to impress kan, Yes. macam tu. Dan dia menghasilkan benda-benda yang positif, dan merembeskan hormon kegembiraan, supaya lebih gembira, happy, tak stres benda tu. Tapi bila kau cerita pasal kelemahan atau kekurangan, ada banyak juga. Antara kelemahan atau kekurangan dia sudah pasti. Bila salah seorang dah start suka, dah confess, dia macam gambling lah dia cakap. Jadi dia beri berita baik dan berita buruk. Dan apabila jadi berita buruk, automatik dia akan jadi awkward. Dia takkan sama macam tu. Kalau jadi pun dia takkan serapat dulu pun. Dan yang kedua, bila kita TM ni, antara kelemahan yang saya nampak lah sebenarnya kita perlu sabar, perlu tahan. Kadang-kadang perempuan tu keluar dengan lelaki lain, perempuan tu cakap dengan lelaki lain, tapi kita tak ada kuasa untuk nak halang benda tu. Sebab Maksud dia kekurangan dia daripada segi emosi. Emosi dia sendirilah. Ya, kita tak ada hak pun nak halang orang tu sebab kita tak ada apa-apa status. Betul? Dah kata pun hubungan tanpa status, kita memang tak ada hak pun. Kita tak ada hak pun nak halang perempuan tu nak cakap dengan siapa, nak kenal dengan siapa, nak kawan dengan siapa. Melainlah kita ada status, contoh tunang ke, kahwin ke, kau jangan cakap dengan bini aku, macam tu kan. Tapi bila dia dah rapat dengan someone, dia kenal dengan someone, kita memang useless lah. Kita memang kena tahan lah. Kena tahan sakit hati, tengok memang benci lah dia dapat lelaki lain. So competition tu ada. Faham? Dan kelemahan yang ketiga ni, yang terakhir bagi saya adalah emotional support lah. Maksudnya selalunya lah bila lelaki kena reject ni, dia rasa sangat-sangat sakit lah. Dia akan rasa sedih, dia akan rasa broken, dan akan susah lah untuk menerima cinta yang baru dan move on lah sebenarnya. Dia ikut tahap lah. Kalau makin lama, dia macam ni, makin lama hubungan persahabatan ataupun TTM tu berlaku, makin sakit lah kalau di reject. Itu saya punya perspektif dari pandangan lah. Okey, kalau daripada Syah pula, apa dia kelebihan dan kekurangan TTM tu? Kelebihan dan kekurangan TTM actually sebab Bar dah sentuh half of my point sebenarnya. So
another half I just add on je lah. Which is, first is when you have TTM, bila kita dalam TTM, kita tak terikat. Jadi kita ada kebebasan emosi. Kita boleh cakap. Kebebasan emosi ni maksudnya kita tak terikat dengan apa-apa. Kita tak risau kita nak keluar dengan siapa. Kita tak risau kita nak buat apa. Kita tak perlu risau sebab kita status kita single. Tapi at the same time kita ada someone. Macam tu. So like, there's nothing untuk kita worried kan. Sebab orang tu tak ada hak untuk nak marah kita apa yang kita nak buat. Jadi tanpa rasa bersalah. Tanpa rasa bersalah. Kita boleh keluar. Kita boleh keluar. Kita boleh try orang lain at the same time. Kita boleh buat benda tu. Because it's just TTM. Macam tu. And then, yang kedua ialah kurang tekanan. Kurang tekanan? Yes. Sebab untuk someone yang menganggap TTM hanya TTM, dia akan rasa macam, kan tadi kebebasan. So dia akan kurang tertekan lah sebab dia tak fikir pun apa yang orang lagi sebelah tu fikir. Itu untuk just one-sided love lah. Tapi untuk two-sided love, dua-dua suka sama suka, tu akan ada, dia dah bawa kepada kelemahan dia, which is terikat emosi lah. Komitmen. Yes. You tak ada komitmen dengan dia. You tak boleh nak buat apa-apa. Tapi you terikat emosi dengan dia. You jealous. You rasa dia tak adil. You rasa apa tu dia tak nampak. Tapi at the same time, you tak tunjukkan ataupun you tak confess. Ayan tak pernah terfikir pula bahawa kelebihan TTM ni kurang tekanan. At some point, Aisyah pernah alami benda tu kan. So like, I can agree with that. Aisyah kurang tekanan. Yelah kau bayangkan datang-datang sekolah orang bagi breakfast. Nah Aisyah spaghetti. Nah Aisyah. Oh, tak payah fikir nak makan apa. Tak payah fikir nak makan apa. Tak payah keluar duit. Okay, tu tak ada tekanan. Tak ada tekanan kan. Lepas tu bila kita like clueless, tak tahu nak dapatkan jawapan untuk, sebab Syah pun someone who active juga dulu kat sekolah. So macam kalau Syah terlepas nota ke apa, dia dah tolong salinkan. Bukan pinjamkan nota, salinkan terus. Dia tolong salinkan, dia tolong ajar. Ini bukan mempergunakan Ini bukan mempergunakan. Ini bukan mempergunakan. Tu kurang tekanan. Sebab kita tak minta dia. Sebab kita tak minta dia buat. Tapi dia yang buat. Saya tak pernah minta dia macam, oh boleh tak tolong salinkan. Boleh tak? Kita tak pernah minta dia untuk masakkan pun. Tapi dia yang buat. Dia sendiri yang serve benda tu. So apa yang kita boleh buat ialah terima dan berterima kasih je lah. Betul? Kalau kita tolak, nampak macam tak bersyukur pula. Betul. Kita terima. Kita tak ada tolak rezeki. Macam tu. Lagi satu sebab kita dah dalam kepala kita, oh you are my best friend lah sekarang. Macam tu. The concept best friend tu. The concept teman tepi mesra tu itself. Betul. So kalau kelemahan pula, which is pertama of course gangguan emosi lah, sakit. Sakit dia tu. Sakit, you jealous, you tak boleh nak bagi tahu apa yang you nak. You macam, cannot lah terima ada macam tu. Tapi at the same time, you kena terima sebab itu pilihan diri you. Lagi-lagi kalau kita suka. Kita suka dia. Tapi bila ada lelaki cuba nak dekat, kita tak boleh halang. Kalau perempuan cuba dekat, kita macam kawan je. Kita kawan je. Macam tu. So like, apa tu, benda tu yang akan membuatkan kita rasa macam kadang-kadang boleh bawa kepada pergaduhan lah. Because of kita akan like, oh kau tak nampak ke aku suka kau? Macam tu. Benda tu yang akan bawa kepada pergaduhan juga. And then yang kedua is tak ada jaminan. Tu je lah. Tak ada jaminan masa depan. Maka mana kita? Sampai bila kita nak macam ni? Betul? Kalau berjanji macam mana pun, but dua-dua tak ke arah janji tu, it's still the same je. Betul. Sebab tu, just take the risk. Baik ataupun buruk keputusan, still itu ialah terbaik untuk you. Daripada you hope someone, sebab sama ada, sebab macam Syah ada dua-dua keadaan kan. Keadaan di mana first ialah Syah mencari orang lain, dan keadaan kedua yang di mana Syah menunggu. Betul. So, you waste your time there. Sebab you tak tahu sama ada dia akan datang dekat you ataupun tidak.
Sedangkan dalam tempoh 5 tahun tu, ataupun dalam tempoh berapa tahun lah, you have TTM, you boleh cari je orang lain pada masa yang sama. Kenapa you stay? Sebab you dah sayang someone ni. Lepas tu tapi kenapa tak approach? Just approach, cakap. And kalau kena tolak, itu perkara biasa. Ya. Tolak Jangan, itu perkara biasa. jangan pernah rasa macam, kau ni kejam lah tau. Sebab orang dia ada keputusan dia masing-masing, dia preference dia masing-masing. Lagipun feeling tu subjektif kan. Feeling tu subjektif. Dan kita tak boleh nak paksa orang untuk menyukai kita. Kita tak boleh nak paksa orang untuk fit dengan kita. Kadang-kadang orang tu memang kita nampak macam sekufu, tapi orang tu tahu dia sebenarnya tak sekufu dengan kita. Dia just pura-pura. Ya, pura-pura sekufu dengan kita. Pura-pura. Yes. So because of that, bila orang tolak kita, for me, sebab siapa pernah ditolak, bukan setakat dengan Bal je lah, tapi siapa pernah ditolak juga dulu. So like, for me it's not a big thing sangat, sebab maksudnya like we are not match lah. Macam tu je. Daripada aku menghabiskan masa aku dengan kau, tapi kau tolak aku awal-awal dah. So yeah, I will find a new man. I will find a new one. I will improve myself. Macam tu je lah. Okay. Okay, jadi kita tutup segmen kedua kita di sini. Dan kita akan berjumpa lagi. Kita akan bersambung di segmen yang ketiga selepas ini. Stay tune. Hai guys, kita bertemu lagi di segmen ketiga bagi episod 7. Okey, dalam segmen ketiga ini kita akan membincangkan cara-cara nak mengakhiri hubungan TTM tu. Dia boleh je kita nak mengakhiri ke arah positif yang lebih serius, dan boleh juga kita nak mengakhiri terus tak kontak langsung. Jadi kita sebagai, kita kan ada orang yang pernah mengakhiri TTM. Mengakhiri TTM. Jadi kita tanyalah kepada yang pakar. Ayo. Okey, kita tanya pakar yang pertama. Bal. Cara nak mengakhiri TTM ni. Okey, macam ni. Sebenarnya kan, kita kena faham konsep di mana tak semua benda akan kekal selamanya. Yang hidup pasti akan mati. Yang mati pasti akan ada yang lahir yang baru. Macam tu. So, macam hubungan kita, hubungan TTM ni, dia tak akan kekal. Dia tak akan kekal. One day dia akan terhasilnya satu hubungan yang seterusnya, ataupun terhancurlah hubungan ataupun hubungan yang telah mati, macam tu. So, saya pernah ada dua-dua pengalaman di mana mengakhiri dan juga meneruskan. So, dia depends kepada lelaki sebenarnya, bila timing yang tepat. Dan bagi saya lah, kalau dah kenal, dah dapat majaki dengan perempuan tu, kalau rasa patut confess je. Sebab lagi makin lama kita tunggu, lagi makin lama lah masa kita berjalan, dan perlu mencari orang lain yang baru, perlu kenal balik orang baru, perlu lalui benda yang baru lagi sekali. Kan dah makan lagi banyak masa, belum lagi campur tempoh recovery daripada broken. Betul. Belum tempoh nak cari pasangan yang betul-betul tepat dengan kita. Betul. Belum tempoh kita nak kenal dia lagi. Belum tempoh nak. Dia tu dah makan sangat banyak masa. Once dah rasa macam, okay, aku dah cukup kenal dia dah cukup kenal aku just jujur je. Tak salah pun. Sebab jangan takut untuk confess. Jangan takut untuk terima tolakan atau reject. Sebab benda
itu ada hikmah di sebaliknya. Mm-mm. Ada sebab kenapa dia adalah orang yang bukan Allah pilih sebagai seorang jodoh kau. Itulah. So, andai kata macam saya bila hubungan dari PTM yang kedua, saya ambil keputusan untuk berdiam diri. Dan akhirnya di-approach dan sampai diugut lah. Dia Tak payahlah mention ugutan tu. Wow. Diugut. Sama ada nak kahwin ataupun Yeah, literally. Betul. putuskan hubungan. That's how I'm doing. You want to be my So- husband? Or we do not contact dah. Tu je. So daripada situ kita sedalah yang kita sebenarnya perlu menjawab dan fikir sebaik mungkin jawapan dia. Sebab once kita salah pilih, contohlah kita tersalah pilih, aku reject lah, tak nak lah. So maybe kita terlepas someone yang betul-betul penting ataupun perempuan yang betul-betul memang yang jodoh kita. Macam tu. So bila dah jadi macam tu, kita kena terima, kita kena buat keputusan. Lelaki ni dia kena bijak buat keputusan sebenarnya. Dan macam saya cakap tadi, saya ulang balik, kena berani untuk confess, kena berani untuk terima keadaan rejection, dan juga kena berani untuk keputusan. So dengan adanya 3 ni, jangan risau. Macam saya mention sebelum ni, bunga bukan sekuntum kumbang, bukan seekor. Betul. So teruskan mencari dan mencari sehingga dapat pasangan yang betul. Taman itu luas ya. Ya, Para pendengar betul. sekalian, taman tu luas. So like Lagi-lagi lagi-lagi perempuan juga. So like sama je actually sebenarnya. If you rasa macam okay, begini you tak boleh nak go on, just find someone who you truly want to pursue lah. Macam tu. Jangan, bagi saya, nasihat saya, jangan TTM dalam ataupun berhubung cara tanpa status ni terlalu lama, sebab dia mensia-siakan, membuang masa sebenarnya. Terus okay, declare aku ni nak berkawan ke, aku sekadar kawan ke, atau aku memang nak bercinta, atau bercinta yang ke arah baik lah. Bercinta yang ke arah nak kejenis pelamin, bukan bercinta. Kita bercerita ni bukan bercerita cinta monyet, ada bercinta yang sekadar nak test market, no. Ini adalah soal bercinta hingga ke jenjang pelamin, bercinta yang memang niat untuk menghalalkan membina masjid. So tak salah benda tu. Perempuan pun tak salah untuk mereject, sebab jangan salahkan perempuan mereject, sebab ada perempuan yang dia memilih lelaki yang memang terbaik untuk dia. Betul. Ada juga lelaki yang patut terima. Kenapa perempuan tu reject dia? Kadang-kadang lelaki ni tak boleh terima. Maybe perempuan ni nampak apa yang buruk kat lelaki tu. Contoh, lelaki ni panas baran, tapi dia tak tahu pun dia panas baran. Perempuan tu je yang nampak. Kawan-kawan dia, orang sekeliling je dia nampak. So benda tu kan dah datangkan satu risiko kepada perempuan tu. Kalau masa kahwinan nanti, dia akan pukul perempuan tu. Betul. Pukul anak-anak, naik tangan. Benda tu lah yang lelaki perlu terima. Bila perempuan tu tolak, kau perlu terima apa perempuan tu tolak kau. Kau jangan jadi lelaki yang pengecut. Macam tu lah. So that is my point lah. Kalau Syah pula, Cara menghentikan TTM. ya, mana tahu macam cara Syah nak hentikan TTM kan, dia yang lebih serius. So untuk pengalaman Syah, I have two condition also, which is Syah akan cerita benda yang melalui kesilapan lah actually. Zaman sekolah yang Syah orang kejar kita, tapi kita tahan dia lama.
akhirnya kita just membuang duit dan masa dia sahaja. Membuang tenaga dia juga sebenarnya. So it's not a good thing. Itu bukan satu benda yang bagus, itu bukan satu benda yang boleh you banggakan. Itu bukan satu benda yang you boleh ikut. Betul. So from my experience itself, kalau kau dah tak suka lelaki tu, cakap tak suka. Reject terus awal-awal. Jangan pernah macam like kau dah tahu dia bagi hint. Lepas tu kau biar je. Tak. You just cakap je lah macam, oh kau suka aku ke sebenarnya? Kalau lelaki tu cakap tak, taklah. Kalau lelaki tu cakap, oh sebenarnya aku suka juga dekat kau. Macam tu. So like, apa tu, kalau macam tu kalau kau tak suka dia balik, kau cakap je lah kau tak suka dia balik. Nah, that's the thing. Itu salah satu cara nak menghentikan TTM. Just direct. Just direct. Tak payah nak simpang siuk, tak payah nak bermuka-muka, tak payah. Sebab kita, bila kita dah sakitkan hati orang, minta maaf dari mulut itu memang senang. Tapi kita tak tahu trauma apa yang dia alami. Kita tak tahu berapa lama yang dia nak ambil masa untuk move on daripada apa tu, benda tu. Sebab ada orang yang tak move on langsung. Ada orang yang tak boleh dah nak ada partner lain. Sebab dia dah dia rasa dikhianati dengan benda tu. So because of that, you must respect other people's also. And then the second one is daripada segi perspektif sakit lah. If you dah sakit sangat, you dah cannot continue this kan. Kalau kat situ waktu tu you rasa nak berhenti, waktu tu lah you ambil tindakan untuk tanya, Kau suka aku ke tak? ya, itulah yang saya buat. Kau suka aku. Waktu tu saya dah rasa nak berhenti. I don't want this TTM anymore. Saya nak satu benda yang pasti. Sebab as someone who knows me, saya ada prinsip dan pegangan saya sendiri. Saya ada masa depan yang sudah letakkan. So buat apa saya nak waste my time untuk orang yang tak nak saya? Sebab tu cara saya cakap dekat Bal is, you want to be my husband or we just cut our contact. Sebab selagi selagi saya tak cakap macam tu, selagi tu dia tak berfikir. dengar tu. Selagi tu dia akan menangguh benda tu. Betul. So because of that, I telling it, and alhamdulillah until now we are still together lah. Bagi kata dua terus kan. Bagi kata nak tak nak? Nak tak nak. Bukan nak ke nak, tak ada. Nak ke tak nak. Macam tu je. Kita bagi dia berfikir tu. Sebab bagi Syah like, it doesn't matter perempuan ataupun lelaki yang start dulu. Sebab it's your desire. You nak someone, you tunjuk you nak. You tak nak someone, you tunjuk you tak nak. Simple as that. Clear. Betul? Tu je lah. Okay. Jadi ada pesanan tak untuk individu-individu yang sedang mengalami TTM yang bertepuk sebelah tangan ke, yang memang berdua suka tapi macam shy-shy cat. Shy-shy cat nak We give it to Bal lah. We give it to Bal and then Bal. Okay. Pesanan. Okay. Sebagai seorang lelaki, kita lah yang sebenarnya kena mulakan dululah. And macam saya cakap tadi, saya mention banyak kali dah tadi, jangan takut untuk terima apa-apa keputusan. Sebab dia membazir masa sebenarnya. Cukup lah awak dah kenal dia dah kenal awak. Kalau betul-betul rasa, oh aku ni memang yakin itu orang akan together, so tak salah. Sebab bila dah bersama tu, itulah satu kebahagiaan baru ataupun satu chapter baru dalam hidup kita bermula. Betul. Tapi bila dah di-reject, kita terima, move on dan cuba cari pasangan yang lain. Yes. Dan sampai bila kita nak meratapi benda yang dah tak nak kat kita. Orang kata apa, pinggan letak nasi pun dah dingin, aku tak, kau hendak aku pun tak ingin semua tu kan. So kalau orang dah tak nak, kenapa kita nak terhege-hege? Nampaklah kita ni murah. Betul. So biar je. Sebab memang dah tertulis, kalau ada jodoh, kita akan ada jodoh kita. Yang kita tak tahu dia adalah rasa Tuhan. So lambat atau cepat just usaha. Sebab
jodoh takkan sampai kalau kita tak usaha. Itu memang betul. Correct. Macam mana Nabi dengan isteri pertama dia, Khadijah. Kalau Khadijah tak datang, benda tu tak ada jadi. Sebab Nabi pun tak tahu yang Khadijah suka kat dia. Nabi pun tak minta dulu melamar dengan Khadijah ke apa. So memang literally dia kena ada someone, one side yang usaha. Ataupun start the engine first. Betul. So kalau dua-dua memang tak nak, memang dua-dua tak start engine, tak bergerak lah dia. Itu saja daripada saya. Yes, and actually after you dah confess, walaupun you dah macam dah terima, isyada dah terima, kalau awal-awal tu sakit, Berhentilah. bukan berhenti. Putus. Kalau dia tak capai di mana red flag seorang lelaki, which is pukul, menyakitkan emosi, just it's depend on someone actually sebenarnya. Sebab macam hubungan saya pun awal-awal tidaklah kita nak kata berbunga. It take times to us, walaupun kita orang dah berkawan nak dekat 5 tahun until now 7 years, we're still learning about each other lagi. Oh, awak macam ni. Oh, awak macam ni. Oh, awak tak suka yang ni dah. Oh, because of kita lifelong kan. Kita hidup. Sedangkan air pun ada pasang surut dia. Apatah lagi manusia yang ada perangai dia sendiri. Betul. So, you cannot expect someone to just stick to the one dengan perangai dia macam tu je. So, get to know your pasangan every day. It's something yang menarik je sebenarnya. So, jangan pernah give up lah. Jangan pernah give up your pasangan. Kecuali kalau pasangan you dah tunjukkan, kau give up je lah dengan aku macam tu. Awal-awal macam not interested. Betul. Awal-awal dah macam pukul. Awal-awal dah apa tu, acuh maki-maki. Acuh tak acuh. Yang tu memang bodoh lah kalau Minta tu memang bodoh lah kalau kau stay lagi kan. betul. Tapi like literally, if you tahu, you still boleh lagi faham pasangan you. Pasangan you cuba juga nak faham you, but you guys still like macam having conflict. Settle it together lah. Settle it together. Because of us pun ambil masa setahun lebih jugalah I guess. Kita orang nak until this chapter lah. Okay, dengar tu pendengar-pendengar di luar sana. Bagi yang sedang menjalani hubungan tanpa status TTM. Jadi jika anda ingin mengaplikasikan, menerapkan ilmu-ilmu yang diberikan dalam sesi podcast ini, silakan. Okay, jadi kita akhiri episod podcast kita di sini. Kita jumpa pada minggu hadapan dengan episod baru yang akan bincangkan topik baru. So, stay tune guys untuk minggu hadapan. Bye. Okay guys, sampai di sini saja perbincangan tentang hubungan tanpa status. Saya rasa cukuplah kan 2 episod kita buat hubungan tanpa status punya perbincangan. Sebab special sikit sebab ramai sangat kan yang melalui fasa hubungan tanpa status ni, dan ia juga sangat personal sebab saya sendiri melalui hubungan tanpa status ni. Jadi saya rasa cukuplah kita buat 2 part sahaja. Ini pun saya rasa sudah banyak. And saya harap pendengar-pendengar di luar sana mengambillah sedikit ilmu tu kan, dan juga tips-tips untuk menamatkan hubungan tanpa status ni. Kukutlah ada pendengar di luar sana kan, dia macam tak naklah hubungan tanpa status ni, kita nak yang betul-betul pula. Macam tu. Jadi saya rasa boleh ambil ilmu daripada sini. Kot-kotlah kan, nanti
kalau ada pendengar-pendengar yang dia berjaya menamatkan hubungan tanpa status ni dan berjaya menamat hati seseorang itu, bolehlah chat saya ke dekat Instagram ke Facebook ke kan. Bolehlah bagi tahu bagi saya macam bangga diri sikit, bagi saya bahu saya ni tinggi sikit kan, saya jalan mendarabik dada sikit macam tu. So dan lagi satu, anda semua mesti sudah tahu kan hubungan di antara tetamu lelaki dan juga tetamu perempuan kita. Diorang dua ni sebenarnya tunang. Diorang sudah bertunang dan insya-Allah menuju ke arah gerbang perkahwinan. Sebelum saya tutup episod ni, saya nak bagi spoiler sikit untuk episod yang ke-8. Untuk episod yang ke-8 kita akan membincangkan topik single. Yalah kan, bila kita bercakap pasal hubungan, mesti hubungan pasangan kasih je semua kan. Kesian orang-orang single. Jadi kita buatlah satu episod special untuk orang-orang single. Dan kita ada tetamu jemputan istimewa diimport jauh. Jadi stay tune guys untuk episod ke-8 selepas ini. Bye.